Sekarang makna tinggal 20 kredit lah. Itu dia. Kalau nak naik, nak tambah lagi kredit, pergi belilah. Macam ini kan, kalau saya tekan ni, belilah lagi lebih kurang berapa kredit dia. Ini apa ni? Oh, okey. Dia suruh upgrade pada Pro pula. Alah, hai. Ini lebih kurang RM90 lah. Tapi kalau tak nak bayar, macam saya kata tadi lah, buat lagi satu account Google lah kan. Melompat-lompat sikit lah, ya. Okey, lepas tu anda tekan project. Macam saya dah buatkan satu lah. Okey. So by default, sistem dia dah memang pilih lah dia punya engine dia. Engine dia ada sekarang ni. Kalau kita pakai free ada dua jenis lah. Quality satu, fast satu. So kekalkan sebagai fast, ya. Kalau kita ambil quality, nampak berapa kredit tu. Kalau anda quality ni, maksudnya anda buat dia punya resolusi sangat tinggi lah. Tengok, sekali jana je 100. Jangan salah pilih, ya. Pilih fast. Cakap member sebelah, fast. Kan ada juga. Hari tu saya pernah lagi ada case yang ada satu student dekat Cameron Highland. Mentang-mentang dia founder, dia jenis, saya dah bantu dekat belakang dah nak cakap, okey ni saya dah ingat dia macam tak tahu apa, dia sibuk main handphone lah, main tablet lah. Cikgu depan mengajar, cakap tolong pilih fast. Dia macam tak berapa dengar betul-betul. Dia terpilih quality. Jadi apa berlaku? Terus dia jana-jana je tanya. Dia angkat tangan, kenapa habis cepat ni saya buat? Orang lain boleh banyak kali. Lepas tu saya pun dah boleh agak dah. Tapi cikgu tu datang, lah, apa pasal kau pilih ni model quality? Ambil fast. Sebab fast dia maksudnya satu cepat dia hasilkan, dan dia ambil 20 kredit, dan dia tidak, masa tu tidak lama. Lagi satu dia punya kelemahan dia punya quality kurang sikit lah. Tapi kita alah apa kira sangat lah benda ni kan. Kita bukannya nak tayang dekat Pawagam ke dekat stesen TV kan, tak perlu nak maintain the high resolution. Yang ini dah cukup dah. Output just pastikan dia keluar satu lah. Tak silap saya memang sekarang dia set satu lah, tapi double check kalau ada 4 tu pun, itu pun boleh jadi perangkap untuk anda termakan kredit banyak, ya. Okey, lepas tu langkah seterusnya. Okey, lepas dah set, dia ada dua jenis cara nak jana. Satu, text to video. Apa makna text to video ni? Anda letak teks je, anda letak je arahan yang mana anda nak video tu hasilkan. Lepas tu sistem terus janakan. Yang bagusnya dalam sistem Flow ni, arahan kali ni dah boleh type bahasa Melayu. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodal AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join SI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.